guys. Oh, hari ini video kita special sikit. Kita tak buat kelas algebra hari ni. Oh, Pakcik. Mungkin you boleh share sikit pasal you. Memang you lahir-lahir pada peniaga ke? Struggle dia lepas saya dah stop buat daripada kerja lama. And then saya setahun tak bekerja lah. Okay, yang ni kenapa kita cerita? Saya cerita dulu. Kita nak cerita. Saya ada duit dah habis. Tapi, apa kita nak buat hari ni, Cikgu Nazmi? Hari ni sebenarnya kita nak jumpa orang ni. Dia boleh buat RM100,000 dalam masa 4 bulan. 4 bulan. Kaedah bisnes apa kita nak tengok? Apa yang dia buat ni sebenarnya? So hari ni kita nak tahu macam nak tahu. mana. Sebab kita duk cerita 100,000, 200,000 kan. So kali ni kita nak bongkarkan. Betul. Bukan kita. Bukan kita, dia. Dia akan bongkarkan. Cumanya kenapa kita ni berpakaian serba berbasikal ni? Siapa punya awak? Saya tanya awak lah. Kenapa kita buat benda ni? Sebab sama-sama basikal, sama-sama kita cerita. Macam mana individu ni beliau ni boleh buat 100,000 dalam masa 4 bulan. Rupanya dia pun cycling. Oh. Dah siap. Dah siap. Kau boleh perkenalkan diri sikit lah. Assalamualaikum, saya Ijab Fauzi. Saya adalah licensing partner Esther. Panggil apa? Cikgu Fauzi. Oh, inilah Cikgu Fauzi. Ni anak-anak murid dia semua banding tengok. Oh, ni Cikgu Fauzi kita ni. Muka tak pernah kenal. Hari ni kenal. Okey, Yo. Let's go. Tak habis lah tu. Dia. Okey. Oh, Pakcik. Baru berapa kilo lah? Ini berapa? 2,5. Dia ada bukit flyover lah. Lagi tinggi sikit. Itu sakit. Okay guys, so kita baru settle 65 kilo. Sikit kilo lagi. Asal gelak wajah tu. Macam mana cikgu? Cycle hari ni. Oh, dah lama tak kayuh. Guna kayu-kayu lah. Ha? Kadang-kadang lah. Kadang-kadang. Setahun sekali. Sama-sama. Mungkin you boleh share sikit pasal you. Memang you lahir-lahir pada peniaga ke? Tak pernah. Ini pengalaman baru lah untuk tahun ni. Aha. Sebelum ni saya bukan niaga lah. Saya memang Apa maksud pengalaman baru tahun ni? Baru 100,000 tu baru tahun ni start? yes. Start March lah itu baru kita start. Start March. March, April, Mei, Jun, Julai. Ya betul. 100,000 lebih. Berapa tadi? 115,000. 100,000. Agak-agak lah. Kalau you buat bisnes lain kan, boleh dapat 115,000 ni dalam masa 4 bulan. Tu tak tahu, kena cuba dulu. Tapi Kalau- rasanya susah. Kalau jual rumah mungkin lah boleh dapat kot. Sebab satu rumah je dah 400,000. Betul. Tapi tengok pada margin juga Tapi kan. tu sekali dapat one off Sekali payment. dapat. Struggle pasal duit macam mana? Pasal duit, pasal life dia ke? Pasal live ke? pasal life. Struggle Pasal life belum asta lagi lah. Pasal Sebelum life. asta. Apa struggle. Struggle dia lepas saya dah stop buat daripada kerja lama. And then saya setahun tak bekerja lah. Sebab Oh, itu family dah ada, dah kahwin? belum lagi. Baru kahwin bulan 5 hari. So waktu tu struggle apa yang struggle sebenarnya? You dah lah tak kerja, macam mana nak survive semua? Sebab kita kerja lama tu ada saving lagi. Jadi pakai duit saving. Pakai saving lah. Struggle. Setahun enggak lah pakai saving. Okey cikgu Syah, berapa banyak bukit lagi? So ada lagi 2 bukit lah. 2 bukit kan? Ni turun, ni naik. Ni naik terus turun, lepas tu bukit ada naik lagi satu. sikit, turun, lepas tu satu lagi. Lepas tu turun lagi. Lepas tu lagi. Tapi 2 bukit ni mendatar lah. Dia tak ada lah kurang sangat. Okay, let's go. Okay. Okay, rakam. Okay. Sebenarnya susah ke tak buat asta ni? Tak susah pun. Kita just iklankan je. So, dalam 3-4 bulan ni, asal mana paling susah? Itu pertama lah untuk bulan pertama. Pasal apa? Sebab kita baru belajar benda yang kita tahu.
Saya tak kira. Ini aku tak boleh cakap ni. Ah. Lalu kita sambung kat sana. Macam mana awak ni lah senang cerita Fauzi masuk terjebak? Okay. First saya jumpa dengan Tuan Nazmi lah dekat Terus jumpa? kedai. Dia ajak jumpa and then dia nak propose dia punya business Esther dekat Dia saya. ajak jumpa? Yes. Awak ajak jumpa? Bukan tengok iklan ke, dengar pada radio ke, Betul. bukan? Sebab saya dah contact dia 2024. So 2024 baru 2026 2024 nak join physical center. Tapi kita tahu physical center kita gagal lah time tu. Kan? Waktu Costing tu ramai. tinggi bro. Waktu tu Fauzi ada duit. Tapi saya cakap, let's go Ji, jangan go. Tu dia dah pergi invest kat telco tu. Betul. Lepas tu sebab dia tak ada duit. Okay, yang ni kena bagi dia cerita. Saya cerita dulu. Kita tak nak cerita. Saya ada duit dah habis. Tapi kita pun special. Time tu kita bagi dengan harga sekarang pun masih buat lagi. Kan? So dia ready promo tu first batch lah. Terus best lah. Betul, first bank. Waktu tu iklan pun tak ada. So jumpa Jumpa Tuan Nazmi and then dia bagi tahulah dia punya program Esther ni. Then saya minta dia masa lah untuk saya buat solat istiharah dan rumah dulu kan. InsyaAllah. Betul. Saya tu lah. Apa yang kau takut kan? sebab Ya, mungkin dia dah sebab gagal yang telinga. dulu kita dah pernah gagal. Kita rasa kita dah buat keputusan diri kita. Berapa banyak benda yang kau dah gagal in between sebelum jadi Esther licensee? Actually benda tu sekali je. Kalau sekali lah banyak telco tu lah. Saya dalam telco almost 10 tahun. Bukan ada yang kau cakap kau buat yogurt ke something? Tak. Itu yang bos aku tu yang aku invest kat dia tu. Itu sebab- pun berapa? 50? 55,000. Sebab dia ex-boss dia Nokia kat Singapura lah. Invest 55,000. Betul. Kau sebab awak Cik Fauzi invest 25,000. sebab bos saya tu dulu dia bawa masuk saya dekat Singapura, projek Singapura. Jadi saya ada trust lah kat situ. And then saya macam Tapi projek tu tak jadi. Dia Itu satu. rugi lah. Kan, telco lagi. telco Itu lagi. telco berapa K? Oh tu lain. Telco ni saya ada set up company. Saya ada buat Sdn Bhd jugalah. And then office dekat Puncak Alam. Yang itu sebab partnership lah. And then awal-awal saya serahkan kat partnership ada dalam 150,000 macam tu lah. And then banyak duit dia. Tak, masalahnya 10 bulan punya kerja tau. Duit dia banyak. 10 bulan punya kerja dekat Singapura. tapi Kan sebulan 15,000 kan, 5,000 Sing dollar kan. Ini 10 bulan punya gaji. yang setahun setengah last tu gaji saya 7,400. 7,400 Sing dollar. Maknanya kalau kau 7,400, maknanya dah lebih kurang dalam 7 kan 21 lah. 10 bulan punya 5 bulan 10 bulan punya gaji. So last gaji awak 7,400 Sing dollar. Betul. Kali 3 duit Malaysia dekat 22,000 ringgit. 150,000 bagi 22 saya tu berapa bulan? Kurang 8 bulan 9 bulan. 8 bulan. 8 bulan punya gaji dia bagi dia langsam kat situ. Then gone lah tu lah. Yang 55,000 lagi kau dengar. Yang itu Oh 150 satu part. yes betul. 55 satu part. So bukan 150 lah cerita dia. Awak dah apa? Invest dekat Esther awak punya Esther ni saya modal 1,000 and then untuk marketing tu dalam 2,000 setiap bulan lah. 2,000. Tidak link 2,000. Betul. Modal rasa. Rasa 1,000 Tapi itulah sekali 4 bulan dapat 150. Okay, kata 4 bulan, sebulan dia 2,000. Dia belanja kan? Baru 8,000. Belanja 8,000, masuk lisensi 1,000, 9,000, sale 115,000. Faham? Okay. Cikgu Nazmi ke yang cerita pasal detail tu ke awak masih macam ada satu briefing session ke awak terus start ke? Rasanya jap. Bayar sebelum Bayar, lepas tu rasanya kita buat satu briefing. Lepas lah.
kita buat satu Bayar macam dulu baru briefing kan? session. Kita buat macam session pengenalan Astor. So bayar Waktu dulu tu kita baru nak buat join product knowledge briefing kan? malam tu. Lepas tu mula-mula kita tengok dulu apa Astor ni dia ajar sikit. Lepas tu Astor ada keluarkan weekly focus, and then dia ada Tuan Azmi ada kenalkan dengan orang punya marketing, Cikgu Syaril. Syaril. Syaril, and then dari situ saya contact dia, and then belajar macam mana nak set up FBS lah. Cuba you share sikit. Apa sebenarnya tugas lisensi ni? Tugas dia kita buat bisnes kita sendiri, apa pusat tuition online kita. And kita cari kita punya student, and then kita jaga kita punya student lah untuk continue sampai bila-bila. Apa you punya role? You ada mengajar Role ke? kita- You ada mengajar, ada hire staff ke? You share. Tak ada. Kita tak ada hire staff sebab kita online, jadi semuanya boleh buat seorang lagi lah. Even saya sekarang ada dalam 300 student aktif pun boleh 300 buat eh? seorang. 300 kerja seorang? Dia boleh buat seorang. Adakah Cik Fauzi mengajar? Tak mengajar, and then memang fokus dekat iklan, closing. Closing ni hari-hari closing kan? Hari-hari akan ada orang WhatsApp. Betul. Hari-hari Ada orang WhatsApp. Bukan tuition yang macam hari ni masuk sampai tahun depan dah stay kan? Bukan tuition ni bulan Januari je ke? Kan itu stigma semua orang. tak. Ha. Ramai je parents yang cari last minute. Sebab diorang dah kelang kabut untuk ujian akhir tahun kan. SPM. Betul. Ingat nama student pertama? Alamak. Jadi berapa? Ya, itu tak ingat lah. Kita orang ingat semua student pertama kita. Lepas tu hari berapa hari you dapat dia punya sale? Lepas you join. Start buat iklan tu rasanya hari ketiga lah. Hari ketiga dah close lah, betul. So katakan hari pertama tu belanja RM berapa agak-agak? Tentu macam tak tahu lagi. Jadi kita belanja satu iklan tu RM15, and then kita try and error sebab knowledge tak ada. So 15 katakan hari ketiga 15 RM45 baru first purchase. Betul. Susah nak closing parents. 2 minggu pertama memang susah sebabnya kita tak tahu teknik. Kita orang banyak sekolah rendah ke banyak sekolah rendah? Balance, tapi rasa sekolah rendah banyak sikit lah. Dah cerita flow, tidak daftar. Tadi hari pertama, hari kedua. Hari kedua. So, mula-mula seorang. Lepas tu berapa orang? Macam tu, dah ramai. Takkan tiba-tiba 300 tu je. Tak. Untuk bulan pertama saya dapat dalam 30 ke 40 student lah. Untuk bulan pertama. Sehari macam satu lah. Lebih kurang. Sebab kita tak tahu macam mana nak buat. Dan bulan kedua? Bulan kedua boleh dapat dalam 100 student sebulan. 100 student tu profit berapa lebih kurang? 100 student kalau new registration dapat dalam 4,000 lebih lah, 4,000 lah. So lepas parents bayar awak akan guide je lah. Betul, kita akan bagi tahu. Second month dah 100 dah 4,000 lebih. So third month tu macam mana? You tingkatkan ganda-ganda ke macam mana? Kalau tengok graf saya, dia memang menaik lah. Daripada first month sales dah 5,000, lepas tu dia naik jadi 15, lepas tu jadi 20 lebih, and then jadi 30 lebih. Macam bulan lepas dia slow sikit. Lebih 30 juga. Tapi almost 30 lah. So apa yang buatkan Astor ni ataupun sale you at least sama? Sama, maksudnya macam mana tu? Kan? Maintain lah. Maintain, macam mana boleh maintain? Maintain. Dia sebab parents dia akan continue. Maknanya dia campur new registration dengan continue dia student lah. Jadi dia akan meningkat. Kiranya Cik Fauzi akan dapat duit setiap bulan. Betul. Akan dapat setiap bulan lah. Susah lah nak jaga ni. Apa soalan susah kan? Ada yang stop. Ada yang stop tapi sangat sikit. Apa alasan ni? Alasannya daripada segi masa. Biasanya dia punya jadual terlalu pack. Contoh macam term tuition 8 hingga 10. Jadi kadang-kadang diorang tak sempat nak buat kerja rumah, kerja sekolah. Itu antara salah satu. Maknanya isu diorang lah, bukan isu Astor. So itu the beauty. Saya nak tanya masalah. Berani lah Cikgu Syah, berani. Cikgu Syah berani tanya masalah. Ini disclaimer tau, sebab saya cikgu. Saya tak terlibat dalam duit masuk. Kenapa saya tak terlibat? Sebab saya nak mengajar.
Bila kita mengajar, kita pergi ada student tak bayar, kita jadi ikhlas tak? Kita tak jadi ikhlas mengajar. Itu yang tak best. Sebab tu kami Esther, kami asingkan bahagian akademik, bahagian consultation, bahagian jualan dekat Cik Fauzi lah. Sebab apa? Sebab saya nak bagi yang terbaik untuk student. Kami ni yang bagi yang terbaik dari segi macam Cikgu Rafa, marketing, Najmi, operation, licensing. Saya akademik. Nak bagi yang terbaik, result yang mantap. Kita tak boleh ada conflict of interest. Betul. So ada tugas-tugas masing-masing kan. Okay. So balik pada soalan tadi, saya nak tanya masalah. Apa masalah paling besar yang awak pernah dapat daripada parents sampai awak kena refer dekat estate, dekat Tuan Najib? Masalah Yang paling besar lah. Paling besar. tak ada masalah besar. Okey, masalah-masalah kecil apa? Aduh, kita Kalau- macam dah berdebar ni. Kita tanya ni sebab nak bagi awareness lah apa yang mereka mungkin bakal menimpa dan kita nak bagi. Dia tak ada masalah pun untuk kita try benda baru. Sebab rezeki ni ada kat mana-mana. And then platform Esther ni pun sangat sesuai sebab dia bawa pendidikan. Dia baguslah untuk kita ni masyarakat. Sebab pendidikan ni sangat penting lah. Okay, so thank you, Prof. Thank you for sharing. So everyone yang ada dekat dalam video ni, tonton video ni yang looking forward untuk mungkin nak tambah pendapatan, mungkin ada cikgu-cikgu yang nak buat part time, ada yang nak bayar kereta, ada yang nak bayar rumah, ada yang nak buat mungkin secara full time. Kita ramai kawan Asta full time sana. Sebab dia punya income dia tu macam Fauzi, 5 angka tu. Lebih banyak daripada kerja lama. Dah lah kerja daripada rumah sambil naik basikal pun dia masuk. So mungkin boleh tengok juga Asta Edu punya program, Asta Biz Partner. Boleh tengok dekat website kita sekarang ni, astabiz.com, yang mana kita bimbing guide tuan-puan untuk berbisnes bersama kita lah. Okay guys, so settle kita punya perjalanan hari ni bersama Cikgu Fauzi. Thank you so much. Okay guys, So kita harap dengan video ni kan, mungkin orang di luar sana dapat inspirasi. Yang mana video ni kita buat ni dedikasi khas tau. Yes. Kepada siapa yang tengah struggle Betul. dalam duit, yang mana insyaAllah lah Estate Licensing Program ni salah satunya program yang kita dapat bantu lah. ada terbukti weh. Ada bukti hari ni kita bawa. Dan last word Cikgu Syah. Kepada semua yang tengah menonton, kami harap tujuan kami buat benda ni adalah nak bagi exposure dan bagi peluang, dan bukan niat kami nak menunjuk, tidak. Kami nak tunjukkan bahawa yang kita semua ada potensi macam Cik Fauzi. Ya. So, mana-mana yang tengah struggle, mana-mana perlukan tambah duit tepi, tapi tanpa mengorbankan masa yang panjang Dan Macam- kos yang tinggi. kos yang tinggi. Dah rugi 200,000. Right, boleh layari www.astabiz.com ataupun just contact kita lah. Contact Esther Kami kita akan bantu. Jangan lupa nantikan next video kita. Lagi power, lagi best. lepak, dan Jangan lupa jangan lupa subscribe kat bawah. Memang ada lagi video-video best kita akan ya, buat. tekan like dan juga komen. Kita jumpa lagi lepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.